Ramai tanya cikgu, kenapa saya tak boleh isi permohonan UPU, saya tak boleh ubah SY? Okey guys, untuk pengetahuan korang, sebelum ini permohonan UPU online telah pun ditutup. Tetapi hari ini untuk pelajar lepasan SPM dan juga pelajar lepasan STPM, STAM, matrikulasi, asasi, diploma, DVM. So hari ini permohonan UPU dah dibuka semula. Tetapi pada jam 12 tengah hari, 14 April jam 12 tengah hari nanti, barulah korang boleh update semula permohonan. Kalau nak tukar, boleh tukar, tak ada masalah, jam 12 tengah hari nanti. Untuk borang permohonan yang tak lengkap apa semua, contohnya tak ada result muat ke, tidak ada transkrip ke, kalau dah ada, boleh masukkan. Tapi untuk pelajar lepasan SPM, cikgu cadangkan kalau kamu nak update, kamu bolehlah update lepas dapat keputusan lebih mudah kalau kamu nak tukar kos. Tetapi kalau kamu nak semak ke apa semua, boleh, tak ada masalah. Dan kamu kena buka fasa yang kedua, sebab yang mana kos-kos yang kamu tidak melepasi syarat-syarat am dan syarat-syarat khasnya juga, kemungkinan besar biasanya kos-kos itu dia akan kick lah daripada senarai pilihan kamu. Jadi kamu wajib update pada fasa yang kedua. Bila kamu boleh update? Hari ini 14 hari bulan 4, tetapi pada jam 12 tengah hari sampailah 16 hari bulan 5. Ramai DM cikgu, kenapa saya tak boleh mohon fasa 1? Boleh tak mohon fasa kos-kos yang ada temu duga ataupun pendidikan? Dah tak boleh dah untuk fasa yang kedua ni sebab kamu dah terlepas. Sebab tu cikgu kata follow cikgu. Bukan sebab cikgu nak followers ramai no. Sebab nanti kalau tak, kamu terlepas info-info penting. Dan cikgu susah nak jawab semualah soalan-soalan kamu. Jadi cikgu jawab dalam video ni, tengoklah sampai habis. Soalan yang seterusnya yang ramai orang tanya juga, cikgu, keputusan temuruga bukan ke malam tadi dah boleh semak, sepatutnya 14? Tak. Cikgu baru saja tanya dengan pihak UPU, masa untuk program bertemu duga, setiap universiti dia akan keluarkan masa dia sendiri, jadi kamu kena alert dengan portal-portal universiti. Contoh kalau USI dia buka pada tarikh ni, pada masa sekian. Kamu tengok dekat poster ni 23 hari bulan, so dia lewat sikit. Dan juga universiti-universiti yang lain, mereka yang akan tentukan sendiri pukul berapa kamu boleh semak untuk kos yang ada interview tu. Jadi kamu kena alert lah dengan portal universiti masing-masing untuk lepasan SPM ni, yang mana dah mohon kos-kos bertemu duga, sama ada pendidikan dan bukan pendidikan. Okay? Itu saja daripada cikgu. Apa-apa soalan nanti boleh DM cikgu secara personal. Kalau kat ruangan komen, kalau sempat cikgu balas, kalau tak jangan mengajuk. Okay? Thank you guys and good luck. Tolong pastikan kamu uruskan. Cikgu tahu kamu sibuk kerja, tetapi masa depan kamu jauh lebih penting lagi. Thank you and good luck guys.